maka berdosa. Banyak orang kata tak berdosa sebab dia kata menantu kakak. Ustaz, menantu kakak bukan menantu kita. Kalau dia bercerai dengan anak saudara kita, kita boleh kahwin dengan dia. Jadi ulang balik, jangan bersalam dengan menantu kakak, jangan bersalam dengan menantu ataupun cucu kakak, suami cucu kakak, isteri cucu kakak. Yang ni yang orang duduk dalam pekan, duduk dalam kampung, benda ni serupa belakang. Dia kerja nak bersalam saja. Asyik raya bersalam, asyik raya bersalam, asyik bersalam raya. Asyik kenduri kendara bersalam. Siapa tu? Menantu kakak. Oh, kerja apa? Kerja sendiri, salam. Apa khabar maklum? Baik. Dosa dah tu. Nabi kata siapa yang pegang orang perempuan bukan mahram, dipegangnya tanpa sebab, maka di hari kiamat Allah bakar tangannya sampai hancur badannya. Dia pergi pegang dengan api, dipegangnya hancur seluruh badan dengan sebab salam tak tentu halah. Jadi tuan-tuan berhati-hati, jangan duduk salam. Benda yang tak boleh salam, cakap tak boleh salam. Bila menantu kakak nak salam dengan kita, cakap, Siti, kamu dengan Pak Long boleh kahwin. Kamu bukan anak saudara Pak Long, kamu anak saudara tu, adik Pak Long, tak boleh salam. Sekali tuan-tuan cakap, insya-Allah dia tak salam dah. Selagi mana tuan-tuan tak berani cakap, selagi itulah benda ini akan berlangsung. Saya kata pagi tadi, kalau tuan-tuan pegang anjing, tak berdosa. Anjing lalu depan rumah, tuan-tuan pegang dia, tak berdosa. Pegang babi pun tak berdosa. Pegang babi itu berdosa sebab tuan-tuan cari nombor ekor, dosa. Pergi usap babi tu di Semanggul, babi hutan pula tu, dekat Tok Kong Hindu, Tok Kong Cina. Dibelanya babi 2-3 ekor, babi-babi hutan. Datang puak-puak Melayu ni beli nombor ekor dan diusap dengan babi atas badan babi itu. Syirik pada Allah. Tapi kalau tuan-tuan jumpa babi seekor tengah jalan, lori babi bawa babi, jatuh babi, tuan-tuan selamatkan babi tu, ambil dia ke tepi, letak ke tepi, hukum tak berdosa, tak apa, letak, kemudian pergi sama, tak ada masalah. Tapi kalau tuan-tuan pegang anak dara orang, pegang perempuan yang bukan mahram, laki-laki bukan mahram, tuan-tuan nak samak dengan apa? Tak boleh samak, dia berdosa, kena minta ampun, minta taubat. Kalau tuan-tuan pegang babi, tak payah minta ampun. Ya Allah, ampunkanlah aku pegang babi tadi. Tak ada dosa, tak ada maknanya minta ampun apa. Tak payah nak minta ampun. Yang minta ampun kalau tuan-tuan makan babi. Dan bila tuan-tuan makan babi pun dah termakan, atau dulu-dulu dah makan, tak payah samak lah. Jangan pergi samak pula perut, pergi minum air tanah segelas. Buat apa tu bang? Samak perut tak payah tuan-tuan. 40 hari dalam hospital, dan sakit perut tak payah. Baik, tapi kalau pegang orang perempuan yang bukan mahram, berdosa. Walaupun yang kita pegang tu menantu kakak, menantu abang. Baik, jadi yang pertama yang boleh, yang tak boleh kahwin ialah menantu sendiri. Tak boleh kahwin, tak batal air semayang sampai bila-bila. Sebab menantu dengan kita jadi apa? Itu saya jawab, selamat. Menantu dengan kita jadi apa? Macam apa? Macam anak lah. Betul macam anak? Betul lah. Pasal tak boleh kahwin, pasal tak batal air semayang. Soalannya, tuan-tuan ada menantu, tuan-tuan ada menantu, kahwin dengan anak tuan-tuan mati, 2 tahun kahwin, mati anak. Menantu jumpa kita, mak, saya dah anggap mak macam mak saya sendiri, tapi saya tak boleh duduk dengan mak sebab suami saya dah mati. Jadi saya minta izin nak hidup sendirilah mak.
pergilah non, mak izinkan, carilah hidup baru, kamu dah macam anak mak. Dia pun kahwin dengan orang lain, dapat anak. Soalan dia, anak dia tu dengan kita batal ataupun tak batal air sembahyang? Menantu tuan-tuan, isteri mati, isteri dia anak kita, isteri dia anak kita mati. Menantu laki-laki kata, mak, saya minta izin nak kahwin lain, nak jaga cucu-cucu mak juga, siapa nak jaga? Lagipun saya dah ada pilihan saya yang baru. Kahwinlah, dapat anak. Jadi anak dia tu dengan kita, mak mertuanya, bekas mak mertuanya, batal atau tidak batal air sembahyang? Ya, pasal apa tak batal? Pasal anak. Lain jawapan? Lain jawapan? Pasal apa batal? Pasal dia kahwin dengan orang lain. Tapi menantu tu dah macam anak. Abang cakap tadi dah macam anak. Ha, sudah. Ha? Macam aja, bukan anak. Macam saja anak, bukan anak. Maka anak menantu tadi batal air sembahyang dengan kita. Boleh faham? Anak menantu tadi yang kahwin dengan orang lain, itu bukan cucu kita. Cucu kita, anak dia yang lahir dengan anak kita, iaitu tak batal. Tapi kalau menantu kita pergi menikah dengan orang lain, lepas anak kita mati, dapat pula baby baru, bila besar baby tu dengan kita, batal air sembahyang dan boleh kahwin dengan dia. Baik, setakat tu dulu. Ada soalan? Ya. Suami baru menantu dengan mak mertuanya, lagi tak ada kena mengena. Ya, suami baru menantu kita perempuan pergi menikah dengan jantan baru, suami dia tu dengan kita batal air sembahyang. Bukan menantu kita, orang luar, orang asing, nama dia alien. Ya, boleh kahwin dengan dia, batal air sembahyang. Baik, kau ibu ada mic ke? Mikrofon ada, mikrofon. Ada soalan? Ada soalan pakai mic. Dekat Cik Luqman pun ada mikrofon. Ada lagi soalan? Ya. Kalau dia mati, kes tadi Ustaz tanya, kalau anak saya mati, menantu saya kahwin lain. Masalah dia, kalau anak saya tak mati, suami dia tu pergi menikah nombor 2, menikah nombor 3, samalah hukum dia, iaitu tetap batal air sembahyang anak-anak dia yang isteri-isteri lain. Anak tuan-tuan isteri nombor 1, menantu tuan-tuan menikah 3 isteri. Segala anak dia dengan 3 isteri tadi, dengan tuan-tuan, bapa mertua dia nombor 1, batal air sembahyang. Boleh? Itu bukan cucu tuan-tuan. Cucu tuan-tuan ialah anak tuan-tuan yang beranak, anak tuan-tuan benih, itulah cucu tuan-tuan. Yang dengan isteri-isteri menantu nombor 2, nombor 3, nombor 4, bukan cucu, batal wuduk, tak boleh bersalam, malah boleh berkahwin dengan anak-anak menantu dengan isteri-isteri yang lain. Ya, kau ibu ada soalan? Tak ada? Ada lagi soalan sebelum masuk yang kedua? Ya, anak susuan. Anak susuan macam anak saja. Maksudnya ialah tak batal air sembahyang. Tak batal air sembahyang dengan budak tu, dengan kita pun tak batal. Jadi yang kedua, boleh tengok aurat dia. Auratnya tidak macam aurat ajnabi biasa. Dan boleh tinggal serumah dengan anak-anak kita, tak boleh kahwin, tak batal air sembahyang dengan anak-anak kita. Cuma tak boleh jadi wali. Kita bapa tak boleh jadi wali pada anak susuan. Yang kedua, bila kita mati, tak boleh dapat harta pusaka si anak susuan. Okey? Itu hukum bagi anak susuan. Baik, ada soalan lagi?
5 kali sampai kenyang. Maksud sampai kenyang, budak tu terbelahak ataupun sampai tertidur budak tu. Ya. Ustaz, hukum anak susuan. Ya. Mak segala dia. Baik. Tuan-tuan ada anak susuan. Tuan-tuan menyusukan pada anak, pada isteri tuan-tuan. Maka tuan-tuan menjadi bapa susuan. Menjadi bapa susuan kita ni. Isteri kita mak susuan pada budak tu. Abang kita dengan budak ni dipanggil bapa saudara susu. Tak batal air semayang. Bukan dengan kita je tak batal, dengan abang kita, adik kita, kakak kita pun tak batal. Dia dipanggil bapa saudara sesusu. Yang batalnya ialah dengan anak abang. Dengan abang kita dipanggil apa? Bapa saudara susuan. Anak abang tu dengan anak susuan tadi dipanggil sepupu. Hukum batal air semayang dan boleh kahwin. Yang tak boleh kahwin hanya anak kita saja dengan budak tu. Tapi dengan anak abang kita, anak kakak kita, budak tu boleh kahwin. Masalah di sini ialah bila tuan-tuan nak menyusukan budak susuan, isteri tuan-tuan tidak ada susu. Macam mana nak susukan? Isteri tak bersalin. Jadi kalau isteri tak bersalin, tuan-tuan boleh belikan pil hormon menambahkan susu. Walaupun isteri tidak bersalin. Sekarang dah dijual di kedai. Dia makan pil, akhirnya dia keluar susu. Jadi budak tadi pun susu badan dia. Walaupun dia anak dara, dia boleh buat anak susuan. Dia belikan pil hormon, keluarkan susu. Satu. Jadi tuan-tuan bila tak ada susu pada isteri, tuan-tuan boleh suruh kakak tuan-tuan susukan. Kalau dia tu anak laki-laki, dia anak perempuan, suruh kakak susukan. Kalau dia anak perempuan, suruh belah kita susukan. Kalau anak laki-laki, suruh isteri susukan. Maka tuan-tuan ambil, tuan-tuan belah, maka menjadi anak saudara sesusu. Dengan kita tak batal. Tetapi jaga dengan anak kita batal air semayang. Sebab dia anak saudara susu, bukan anak susuan. Jadi boleh suruh kakak, adik susukan, boleh. Tetapi bila kita dah bela jadi anak susuan saudara kita, berhati-hati dengan anak-anak kita, hukumnya boleh kahwin. Sebab dia bukan anak susuan, saudara sesusu, dia cuma anak saudara susu. Dia tak sama hukum dengan anak susuan betul. Baik, setakat tu dulu. Ada soalan? Ya. Tak dengar Haji, tolong bagi tu Haji. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Tempoh batal air semayang tu, tempoh akil balik. Ya, tempoh akil balik. Bila masa dikatakan batal wudu? Bila yang dikatakan tak boleh salam ialah apabila batal wudu, ialah apabila cukup umur, iaitu akil baligh. Kalau budak laki-laki darjah 2 boleh salam lagi. Darjah 1, darjah 4 boleh salam lagi budak jantan ni. Tapi kalau masuk tingkatan 1, tingkatan 2, tu dah misai pun dah tumbuh, biji halkum besar, buah pelam pun dah keluar dah, maka dah dikira batal air semayang. Begitu juga dengan anak dara perempuan. Kalau umur 6 tahun, 7 tahun tak batal lagi. Tapi dah masuk 10 tahun, darjah 5, tu dah kira batal air semayang dah. Baik, ada lagi? Ya, guna mic kak. Assalamualaikum. Ustaz, sebenarnya kalau mandian, Ya. biasanya bila jenazah tu dah diuruskan, Ya. kadang-kadang dia kata, okey, siapa nak cium jenazah ni? Ya. So, macam mana? Siapa yang Cium jenazah hukumnya sunat. Sebab Rasulullah pernah mencium sahabat Rasulullah. Ya, Nabi pernah mencium sahabat Rasulullah yang mati. Jadi maknanya cium jenazah tu boleh. Cuma tidaklah kata bila air mata tu jatuh atas mayat, mayat terseksa. Tidak. Sebab ada orang tua-tua pesan, bila nak cium mayat, kena seka air mata tu lah, kering-kering baru cium. Tak ada, cium sajalah.
Yang kedua, jangan meratap, jangan meraung, iaitu berdosa besar orang yang meratap